Halo guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni Mami induk laut dekat Negeri Sembilan. Kita dah jalan Johor. Hari ni kita jalan ke Negeri Sembilan pula. Kita sewa homestay Rumah Biru di kota, di Seri Kota, Negeri Sembilan. Ni lokasi dia, Rumah Biru. Homestay ni kami sewa untuk 1 malam. Jom Mami bawa ronda-ronda kawasan. Cantik pemandangan dia. Kiri kanan ada pokok kelapa. Masa dekat tepi pantai. Kita ada burung pigeon. Burung pigeon merpati. Kat sini kita ada ayam serama dengan burung. Burung apa tu Mami tak tahu burung apa. Atas burung, bawah ayam. Okey, jom kita tengok apa yang riuh-riuh tu. Kat sini kita ada rumah asap. Apai tajau macam biasa, dah ready bahan-bahan untuk berasap dekat dapur. Kita ada ikan siakap untuk goreng, ayam dengan sosis. Ni dapur asap, tempat santai-santai. Ni dapur asap dia. Siap dengan tempat ubat nyamuk lagi. Bagus ya owner homestay ni. Okey, Apai tajau sudah bersedia untuk beraksi. Kita nak masak apa hari ni? Kita nak panggang apa? Daging dah panggang pada. Daging dah panggang. Panggang sosis. Kita ada sate ni. Kita nak panaskan sate lagi nanti. Itu apa? Sosis. Ni kawasan dapur asap untuk santai-santai. Cantik kawasan dia, penuh dengan pokok puding. Cantik-cantik pokok puding dia. Nampak? Cantik guys. Owner rumah ni suka pokok puding. Banyak jenis pokok puding. Ada air dalam tu. Cantik ya. Cantik dan bersih. Ini sekitar kawasan Rumah Biru. Mami induk laut dengan adik je. Yang seorang lagi mungkin akan datang sekejap melawat kawasan. Ni tuan rumah bagi kami pakai tadi 2 jam. Sempat ronda-ronda kampung. Comel je. Homestay Rumah Biru. Tengok. Tu Haikal. Baru nak nyorok dah masuk dah. Tengok ni. Inilah kesukaan anak-anak ni . Yang dekat sana tengah buat live Abang Nebi. Inilah kesukaannya. Ada kolam renang. Mana ada dah bateri dah. Inilah sekitar Rumah Biru . Ni rumah dia. Ni digelar Rumah Biru. Ni laut tadi. Ada semua dekat apa mana? Ni laut tadi adik sempat masak. Kita nak ambil
Besin. Apa tak jauh nak besin? Ada besin tak? Kita nak tengok ada besin tak? Besin atau tapis. Ni bahagian dapur. Ni bahagian ruang tamu. Tengok lagi bawah. Nak beli adik? Apa dek? Nak telefon? Telefon? Dia simpan aku dulu. Bilik mana? Bilik mana? Dek sini kat sini. Nah, yelah. Kat tepi air tu. Kat tepi petak air. Bilik tepi tepi air. Nak tengok bilik ni. Ni tadi kita dah ada letak gula dengan garam. Lepas tu kita guna asam ni untuk perap dia. Tolong Cik Ngah. Kita tuangkan dalam, kita pakai dalam 10 paket. Kita nak perap sekali dengan sosis. Kita nak goreng ikan siakap. Ikan siakap apa saja untuk ikan goreng. Goreng ikan. Ikan siakap tadi ingat kan nak bakar, apa nak goreng? Oh, nak goreng. Ya, nak bakar goreng. Kami pakai semua barang-barang nak masak. Kita pakai kuali Tadi periuk 2 dah pakai. Kita nak goreng ikan. Sekarang kita nak cari dulu minyak.
Cek minyak dulu. Kita tak ada minyak. Okey. Panaskan dulu kuali. Seperti biasa. Panaskan minyak. Kita nak masukkan ikan ni. Bagus lagi kalau kita pakai tangan, boleh susut. Ikan kita pun dah masak. Ini ikan adik bawa tadi pun kita panaskan tadi. Okay guys, kita nak pergi tengok Pai Tajau dengan Cik Lan dia panggang ayam. Ayam merah. Tadi dia berdua. Oh, yang kali. Tu untuk sakit mata merah-merah tu je kot. Kan? Buat dia biasa untuk minum. Okey, ni dah siap. Sosis kita dah siap. Jadi tinggal sate. Sate ni nak kena panaskan. Ni keluarkan. Ni sate nanti. Jom kita tengok kat dalam. Dah keletihan. Sekejap lagi on balik. Jangan
Kau tak terbukti. Dia macam ni. Okey. Okey. Kamu hutang apa kan? Kamu, okey. Mari yang kamu. Oi. Okey, mari dulu. Ada okey. Okey, mari dulu. Okey, banyak. Untuk kita lagi. Makan ke? Dah makan lah. Dah. Sampai sini saja dahulu guys. Jumpa lagi di konten akan datang. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Induk Laut Families. Bye-bye.